hazard light menyala. Sebab apa? Dia sekali dengan alam. Habislah, memang tak ada apa dah. Ibarat macam diorang ni masuk kereta yang tak ada apa-apa security system. Trik yang nombor 2 iaitu potong horn. Kenapa pencuri potong wire horn? Pencuri potong wire horn adalah untuk mematikan sistem alam dekat kereta anda semua. Kereta Hilux, Velfire dan juga Alphard Fortuner, diorang ni menggunakan sistem yang sama, iaitu horn terdedah. Okey, anda semua yang dalam ni, kalau ada yang pemilik Alphard, pemilik Hilux, Fortuner, Velfire, anda pergi dekat bahagian depan kereta anda semua, anda tengok balik anda punya horn ni terdedah ke tidak. Semua boleh nampak. Sebab itu adalah sistem Toyota daripada dulu lagi. Sampai sekarang dia menggunakan sistem yang sama. Sebab saya nak ceritakan macam mana kita nak counter trik sindiket yang nombor 2 ni. Dan apa yang anda semua boleh buat. Dan apa pencuri buat dengan potong wire horn ni. Pencuri ni dia akan tengok bahagian depan kereta korang. Apa yang dia buat, dia boleh selup masuk dalam grill, potong. Alam tak berbunyi, terutamanya untuk kereta Hilux. Memang kuat lah bunyi dia, memang bising. Tapi bila dah potong, memang tak ada. Trik ni sangat famous untuk kereta-kereta Hilux. Sebab Hilux dia punya grill besar, gap dia agak besar lah. Apa jadi bila tak berbunyi? Anda semua yang duduk rumah landed memang tak perasan dah lah. Rumah kondo dan apartmen apatah lagi. Orang anggap macam baru nak masuk kereta macam biasa. Sebab alam tak berbunyi, hazard light menyala. Sebab apa? Dia sekali dengan alam. Habislah, memang tak ada apa dah. Ibarat macam diorang ni masuk kereta yang tak ada apa-apa security system. Itu adalah trik nombor 2. Macam mana caranya kita nak buat supaya pencuri ni tak berjaya nak potong wire horn? Cara dia adalah dengan kita buat